Wow sama dengan W. Vokal apa sekarang ni? Vokal apa? Baris bawah vokal apa? Vokal bawah, vokal bunyi baris, vokal I bunyi wi. Wi, okey. Hamzah sama dengan A, vokal A bunyinya a. We okey, seterusnya Hamzah waw sama dengan W, vokal I bunyinya we. Okey, Hamzah sama dengan A, vokal I bunyi E. Okey. Oh, saya ingat wiyi, bukan wiyi. Okey, sebab hari tu teka-teki kita tu kita dah tanya dah kan. Ingat lagi tak teka-teki tu? Okey, dah abang tanya dah tu. Hamzah ni siapa, dia lelaki ke perempuan? Kan? Sebab dia banyak rumah, dia tumpang rumah ni dia tumpang rumah alif. Alif ni tak baca. Yang baca ni sebenarnya Hamzah. I ni pun sebenarnya wi ni dia ni tak baca, dia tumpang rumah saja. Dia jenis perangai bila dia tumpang dia jadi tuan rumah. Itu masalah dia. Dia jadi kepala, dia naik kepala. Dia jadi tuan rumah pula. Okey, waw sama dengan W, vokal I bunyinya wi. Hamzah ni, ni kita tak sebut waw, kita sebut Hamzah. Hamzah sama dengan A, vokal U bunyinya U. Ni waw tu tak baca dah. Jangan tengok waw, tengok Hamzah ni saja. Faham tak? Sekarang ni dalam hukum bacaan, bila Hamzah ni dia berada di atas salah satu daripada 3 huruf ni, Hamzah ni dia take over. Dia lebih kuat lah. Huruf ni tak dibaca dah. Okey nah. Jadi kita baca we gitu nah. Okey, faham tak? Faham tak? Faham tak tuan-tuan dan puan-puan?